bagi motor lepas elok tu. Jangan ada kalut cucuk belakang motor. Macam ni okey lah. Dan ni kawasan trailer tu tak ada motor. Sebab kadang-kadang kita tak sangka ada motor, dia boleh buat relax lah tepi trailer, tempat sempit macam tu. Kalau kita main duduk belakang dia, jadi kita duduk tepi tu. Buat trailer tu kalik ke apa sikit, memang pergi je. Itulah tu dah. Sekian.